So sekarang aku nak pergi ke sebuah booth yang jenama ni dekat di hati rakyat Malaysia. Proton. Oops. Apa yang menarik kat sini? Aku nak tengok cerita pasal HEV. Jom. So, ini adalah future engine untuk HEV Proton. Sejak Proton dengan Geely ni memang ada banyak part-part yang common lah. So, kalau korang tahu untuk Geely sub-brand kita ada link and core. Ada banyak part link and core dekat sini. Dekat intake manifold pun sama. Tengok dekat sini link and core juga. Cuma dia punya HEV ni tak ada penerangan lanjut. Cuma as usual Geely ni dia begitu proud dengan dia punya high efficient engine. Okay, high thermal efficient engine. So basically akan ada dua motor dekat situ, combine with tak berapa nampak lah ni. Ni pun sama jugalah, cerita tak habis. Okay, tak apa, layan dulu video ni. Oh, okey. Bukan, dia tak pakai planetary gear macam Toyota. Ini adalah totally different system lah. So dia panggil EMI Super Hybrid. So kalau ikut Geely, masa dia buat launch hari tu dia claim 2.2 liter per 100 km. Ini yang aku kata tadi, 46.5% peak thermal efficiency. Okay, dia ada dua motor yang dipanggil sebagai P1 dan P3. Oh, ni dia tunjuk dia punya working mode lah. Basically nothing so special, kan sama je lah hybrid system. Then dia ada 4 driving mode. So the first one is EV mode. Dia akan gunakan P3 motor untuk ke drive train. Series mode dia boleh combine semua sekali. Parallel mode, dan dia boleh jadi direct mode ataupun ICE. Alright. Okay, untuk Proton dia bawa model Saga, X50, S70, and another X50, X70 dan juga the X90. Ni geng-geng Geely ni semua kat sini lah. Daripada Brabus, Smart, Proton kat situ, IMAS dan juga Zeekr. Okay, Zeekr bawa beberapa model juga. Basically Zeekr adalah premium brand of Geely lah. Dia bawa 009 X model, ada dua. This one the quite special sebab dia frameless. Itu je lah. And then diorang ni sound system diorang sedap. Kau tengok dia punya speaker layout, Twitter ada center, sound diorang memang sedap.